Halo semua, kembali dengan saya. Hari ini saya akan buat video reaksi freestyle rap lawan dengan Faz Ahmad. Semoga saya menang. Saya tak menang. Okay. Jadi kalau korang tak tahu siapa Faz Ahmad ini, saya tunjuk kamu sekarang. Okay. Faz Ahmad itu merupakan salah satu rapper di Malaysia. Dia indie lah rasanya. Tak tahulah kalau dia masuk label ke tak. Okay. Wah yang ni. Kalau korang tak tahu, dia lah yang buat lagu Raya Nafseh. Ada lagu mantap saya suka. Saya kali pertama dengar yang lawak lah, smart dia punya video, punya lagu. Paso Motor, Gua Hati Ketal Bro, Fire dan lain lagi. Jadi sangat mantap Faz Ahmad ni. Pastikan korang petang like, subscribe, tekan notification kepada Faz Ahmad kalau korang macam ada tekanan dalam hidup dan rasa nak kurangkan tekanan dengan mendengar lagu itu. Okay. Jadi sebab saya buat reaction video ini ialah saya nak, sebab ni freestyle kan, jadi saya akan cakap apa-apa saja. Sewaktu tahun 2023. Bruv, 2023. Jadi waktu tu saya ada macam semangat nak battle. Saya nak sahut cabaran nak lawan battle dengan Faz Ahmad. Akhirnya tak menang pun, tapi tidak apa. Okay. Yang ni dalam video ni saya rap secara freestyle. Jadi kalau tak tahu freestyle tu apa, dia cakap tanpa menulis skrip, menulis lirik. Jadi kita cakap je, kita rap, nasi nyanyi ke apa. Jadi itulah saya punya semangat battle yang sangat kalah itu. Saya akan reaction untuk bagi penerangan tentang apa saya punya mindset sewaktu saya buat persembahan rhyme ini. Ada apa-apa cakap. Yelah, okay. Sebelum tu okay. Korang, saya akan banyak berhenti untuk terangkannya. Jadi sebelum, kalau korang tak nak tahu, pastikan tengok video asal. Okay. Jadi sebelum tu, pastikan like, subscribe dan tekan notification. Alright, boom. Hello semua, kembali lagi. Hello. Let's go. Memberikan cabaran kepada kamu. Faz Ahmad. Ya. Faz Ahmad itu merupakan salah satu rapper di dunia tau. Ya betul. Daripada semua tu memang dia salah satu dia. Dah hancurkan setiap rapper yang ada di rumah. Jadi korang tahu Faz Ahmad tu dia banyak rap yang dia memang rapper number one lah. Memang super. Yup. Jadi hari Rapper ini saya number akan one. cabarkan Faz Ahmad dan lawan dalam perlawanan rap battle. Rap battle. Jadi saya akan, inilah beat yang saya akan masak. Okay, itu Saya akan hancurkan dia menggunakan beat ini. Okay, beat tu nama dia ialah Love Sick Part 1 dari Nujabes dan Sing 02. Lagu tu, beat tu memang mantap. Dia macam memang lagi senang lah kita nak flow lyrics menggunakan beat tu. Dan juga nak scratching, saya tak ada DJ turntable apa-apa pun, tapi kalau ada memang tu lah saya pakai beatnya. Warmed up meh. Okay, saya tekan butang kiri tu. Okay. My name is Mas, isn't it? I am always a nerd. I am Vibing. Living room. Okay, rasanya itu sudah Majinet rhyme dengan nerd. I am living vibing. Saya terfikir pasal perkataan living room dulu. Lepas tu saya fikir living room. Living. Living room. Faham tak? Okay. Saya shuffle kot. Tak tahu shuffle ke six step. Yo, Faz Ahmad. Budak main nasi main. Ya. Kapet tu dah meninggal dunia. Jadi salam takziah kepada itu kapet. Tapi dia tak bagus lah untuk kelajuan.
salam takziah kepada couple itu. Sudah. Hai. Banyak Yo, ni couple. Fas Ahmad. Banyak ni. J to the Izzo, L to the Izzo. Kau makan Maggi tak perlu. Baik. Itu rasanya inspirasi daripada lagu Jay-Z. Tapi saya tak dengar lagu Jay-Z tu dulu. Saya dengar lagu Nas yang diss track kepada Jay-Z. Dia macam dia rembat flow Jay-Z untuk hina Jay-Z. Jadi saya pakai, apa kata saya buat macam dia, tapi kepada Fas Ahmad. J itu the Izzo, L to the Izzo, kamu makan Maggi tanpa telur. Sudah. Hai. Wah, tapi mantap oh. J to the Izzo, Izzo. L to the Izzo. Kau makan Maggi tanpa telur. baik. Kau minum air Milo, dan Neslo, dan Nescafe. Oh, Jap. Milo, Neslo, Nescafe. Milo dengan Nescafe tu Neslo lah, bruv. Bruv. kau ni sangatlah slow. Slow. Kau ni sangat slow. Baik aku laju sikit. Seperti orang semprit dan kuih kapit. Saya Orang semprit tidak wujud lah. Orang semprit tidak wujud. duduk atas kapit. Baik saya duduk atas kapit dan menulis menggunakan buku tulis dan pensel dan menulis menggunakan buku tulis. Masih Senet 2023. Kita menulis menggunakan pen atau pensel. Tak ada siapa tulis menggunakan buku tulis, bruv. Tapi saya cakap macam tu sebab nak rhyme saja. Saya menulis menggunakan buku tulis dan guna pensel dan buku tulis untuk Saya laju sikit-sikit boleh tak? Slow. Kau ni sangat slow. Baik aku laju sikit. Okay. Seperti orang Super tak wujud. dan kuih kapit. Okay, kuih. Atas kapit. Baik saya duduk atas kapit dan menulis menggunakan buku tulis dan pensel dan menulis menggunakan buku tulis. Orang tulis guna pensel, bruv. Koleksi kapit saya. Itu hanger, bruv. Saya lah jual. Itu hanger, bruv. Man. Itu koleksi hanger saya. Dulu saya suka main pusing hanger sebab saya tak ada yoyo. Sekarang dah ada yoyo, saya tak main hanger. Saya selalu dapat nombor 15. 13, 14, 19. Sekejap. Okay. Semuanya rap sama dengan 19, 1950. Okay. Nampaknya saya banyak cakap nombor sebab tak tahulah inspirasi dari Biggie punya 10 Crack Commandments ataupun waktu Eazy rap pakai nombor tu. Rap nenek. Sekejap. 15, 13. Lah. Mudah. 13, 14, Oi. 19. Memang rhyme. Mantap. Semuanya rap sama dengan 11, 1950. Okay. Tak ada kena mengena langsung, bro. 19. Tak ada kena. 5 tambah 5 ialah 10. Fas Ahmad pergilah basuh motor. Okay. Basikal lajak. Saya letak minyak. Minyak gasolin dan minyak Oh. Lepas tu minyak itu saya campur dan membuatkan Koti aku. Okay, saya ada cakap pasal basikal lajak dengan basuh motor kan. Itu sebab itu ialah antara lagu yang Fas Ahmad buat. Woi, mantap kan sebab kan. Smart. Tengok betul like. mantap kan? Mantap. Okay. Alright. Sudah. Saya besar nak jadi berusaha. Aduh. Ni baru dapat 3 bulan lepas ni. Mantap kan? Itu dah 5 jam best. Yep. Nuja best. Big up my man Nuja best. He made the beat now. Stop. Baiklah. Okay. Inilah line saya seterusnya. Wah, iklan. Yo. Okay. Oi, kalau lajukan lagu Nas tu, saya pakai lagu Nas Is Like. Kalau lajukan macam drum and bass. Ni distract kepada Fas Ahmad dan budak bernama Syamina kat sebelah ni.
I hate Shan. Oh, salah. boleh buat terang. Okay. Yeah. Ya. Yeah. I hate Syamina and Faz Ahmad. Ku pergilah naik, pergilah mati. Aku Jangan, bukan kau. Itu macam dia sendiri saja. akan mati sebelih, lembu dan sebagainya. Selepas itu, Okay, rasanya sebab aku pergilah naik, pergilah mati. T. Aku ini akan mati sebelih, lembu dan sebagainya. Okay, sebab saya tak rhyme itu ialah sebab saya inspirasi dari Nas. Waktu lagu Nas Is Like, dia ni rhyme tapi ni tak rhyme. Okay, tapi line seterusnya rhyme dengan ni. Yang tak rhyme tu dia, okay, saya tak faham nak terangkan. Okay. Selepas itu, Lupakan saja apa saya cakap dah. ya. Okay, buat terang. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8 sama 9. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Mana rhyme? Negeri yang ada di Malaysia. Okay, betul tu. 9 itu negeri yang ada di... Betul. Lepas itu saya lelaki tak gila. Oi. Kipas Khindok. Oi. Kipas Hind. Kipas itu telah meninggal dunia. Aduh, dia sebab tak tahulah apa rosak lah. Pas kita like, subscribe, and notification. Okay, nampaknya begitu saja. Okay, jadi nampaknya itu je lah apa yang saya cakap. Okay, saya nak panjangkan sikit lah video ni. Saya nak bagi tahu sikit pasal update siapanya yo-yoing. Yang mount telefon tu, sebenarnya saya ada buat video main yo-yo, tapi masalahnya dia kadang-kadang bengkok sangat, tak nampak sangat saya main yo-yo. Tapi kalau menjadi video itu, saya akan upload. Sebab masa sekarang saya dah rekod 2 kali itu tak jadi. Jadi saya tidak upload itu, saya delete itu video. Nasib. Lepas tu trik yang yo-yo yang saya boleh buat magic drop. Saya dah boleh buat skin dejable. Yuki slide ya, saya main susah betul nak buat Yuki slide, tapi trik tu yang nampak mantap sangat. Okay, jadi itu saja video saya pada hari ini. Oh, hari ini maksud saya ialah 12 Mei. Pasti petang. Like, subscribe dan tekan button question. Bye.